Tidak faham kenapa ada sesetengah pihak yang gelak dan seronok apabila melihat JDT tewas kepada Al-Ahli. Barangkali mereka lupa bahawa Al-Ahli merupakan juara ACL Elite pada musim lepas. Malah skuad mereka dibarisi bintang-bintang ternama seperti Galeno, Mahrez, Mendy, Tony dan Kessie. Dari segi nilai pasaran skuad, Al-Ahli bernilai €173.83 juta manakala JDT pula cuma €13.90 juta. Jelas dekat sini satu jurang perbezaan yang sangat ketara. Tapi itu tak menghalang JDT untuk memberikan tentangan hebat kepada Al-Ahli. Kalau ikutkan Al-Ahli bermain dalam tekanan kerana mereka agak bergelut dan buntu nak dapatkan gol. Tapi apa boleh buat, Al-Ahli berjaya jumpa jalan untuk menjaringkan gol dan jaringan Galeno tu memang terlalu padu dan sukar untuk diselamatkan. Malah, JDT turut berjaya menjaringkan satu gol dan bolos cuma 2 gol sahaja. Ramai yang ingat JDT akan dilautkan tetapi mereka silap, JDT tetap mampu memberikan tentangan. Walaupun tewas, kejayaan JDT mara ke suku akhir kekal menjadi pencapaian yang cukup membanggakan.